Okey, alhamdulillah program hari ini salah satu program CSR kami, LM3 Corporate, menyantuni dan iftar bersama anak-anak yatim daripada kebajikan Pertubuhan Kebajikan Nur Hati. Kita dalam masa sama kita iftar, kita santuni, kita hangatkan lagi suasana iftar sesama anak yatim ni untuk kehangatan kekeluargaan tu dan ukhuwah sesama komuniti. Anak yatim daripada Pertubuhan Kebajikan Nur Hati seramai 56 orang, dan yang terbaru ni ada tambah lagi 3 orang sebab ada beberapa lagi sepatutnya tapi ada yang ditafis yang tak dapat, so kita raikan 56 orang lebih kurang. Untuk tahun ni CSR yang kedua. Yang pertama kita CSR dengan UiTM, ada program collab dengan UiTM. So yang ini yang kedua, kita collab dengan Giant, Pasaraya Giant, Jekyll and beberapa individu dan PKS peniaga kecil yang lain. Alhamdulillah setakat ni setiap tahun kita akan program CSR untuk berbuka dengan anak yatim memang kita buat setiap tahun setakat ni. Untuk hari ni CSR kita ada, okey, bila hari raya, perayaan mana-mana agama semua kita tahu isu subtopik dia pakaian baru dan barangan dapur. So alhamdulillah hari ini Jekyll dia bagi kerjasama juga untuk pilihan baju raya untuk anak-anak kita ni, anak-anak yatim kebajikan Nur Hati ni, dan pihak Giant dan beberapa individu PKS. Ada individu juga yang turut sumbang barangan dapur dan juga pakaian-pakaian lain. Company kita dah beroperasi daripada 2016. Kita merupakan finance consultant dalam industri financial, dan kita banyak kepada restructuring and membantu pelanggan-pelanggan kita dari segi finance mereka, dari segi hutang-hutang mereka, dan kita akan consolidate hutang-hutang mereka untuk masa depan kewangan mereka lebih cerah. Pada saya, untuk raya, ya betul kita nak, bila perayaan kita nak all out, kita nak rayasakan, tapi tolong apa-apa pun berjimat cermat, berpada-pada, merbadai. Cukup sekadar sambut dengan perayaan ni, tidak terlampau berlebih-lebih sampai akhirnya selepas raya menyeksa diri kita balik. Sebab sekarang pun kita dengar lambakan dengan fashion, dengan barang-barang yang terlampau in apa ni semua, so jadi adalah lebih baik berjimat-jimat, berpada-pada, sebab kehidupan selepas raya tu yang lagi penting sebenarnya.